difahamkan seramai 3,729 penduduk yang menetap di atas tanah kesultanan supaya sentiasa menjaga kebersihan kawasan kediaman masing-masing. Saya tak kira siapa, baik dia tengku ke, tak tengku ke, datuk ke, Tan Sri ke, semua kena jaga kebersihan rumah dan kawasan. Kerana kebersihan mencerminkan rasa hormat terhadap anugerah tempat tinggal yang dikurniakan. Amalan kebersihan penting bagi mencegah penularan penyakit, mengurangkan risiko pencemaran, dan kita nak mewujudkan suasana hidup yang sihat, sejahtera dan nyaman untuk keluarga serta komuniti setempat. Keduanya, saya nak mengingatkan pada keluarga-keluarga yang mempunyai anak atau cucu supaya terus membimbing anak-anak dan remaja supaya memiliki jati diri yang kukuh dan berakhlak baik. Dinasihatkan golongan muda perlu dijauhi daripada anasir-anasir seperti penyalahgunaan dadah, salah laku sosial, perbuatan yang boleh merosakkan masa hadapan.